أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Sadaqallahul Azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Taha. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, supaya engkau menanggung kesusahan. Hanya untuk menjadi peringatan bagi orang yang takut melanggar perintah Allah. Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, iaitu Allah yang bersifat Ar-Rahman, yang bersemayam di atas arash. Dialah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, serta yang ada di antara keduanya, dan juga yang ada di bawah tanah basah di perut bumi. Dan jika engkau menyaringkan suara dengan doa permohonanmu, maka yang demikian tidaklah perlu, kerana sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia dan segala yang tersembunyi. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Baginya lah segala nama yang baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man wala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita bangkit daripada tidur, di antara doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami dan kepadanya kami akan dihimpun. Artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam tadi kita dimatikan sekejap dan sekarang kita dihidupkan kembali, dan insya-Allah hidup kita pada pagi ini untuk kita meneruskan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini juga kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan kita membaca surah Taha, di mana dalam surah Taha ini di antara ceritanya menceritakan bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau memeluk Islam kerana apa? Kerana mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya dia mendengar bacaan yang dibaca oleh adiknya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah membaca surah Taha dan didengar oleh Sayyidina Umar. Masya Allah, Sayyidina Umar apabila mendengar bacaan ini, maka suatu sentuhan di dalam hati yang dikatakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala beritahu dalam surah Taha ni, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa.
Sesungguhnya kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad litashqa, untuk menyusahkan kamu, untuk nak membebankan kamu, illa tazkirah, melainkan Quran ini memberi peringatan, liman yakhsha, kepada sesiapa yang takut melanggar perintah Allah, siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita semua ni termasuk daripada mereka yang mendapat tazkirah, mereka yang mendapat peringatan daripada Allah Taala. Kenapa? Kita takut kepada azab Allah, kita takut pada siksaan Allah, kita takut pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah kita nak menjadi manusia, insan, muslim, mukmin yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, apabila kita membincangkan berkenaan dengan berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia ada kaitan dengan membudayakan Al-Quran. Berinteraksi artinya kita ada dua hala, dua pihak, di mana bacaan kita, kita seolah-olahnya kita sedang berinteraksi, sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara yang sama, kita dituntut supaya membudayakan Al-Quran. Membudayakan Al-Quran artinya kita menjadikan Al-Quran ini sebagai rutin dalam kehidupan kita. Tiap-tiap hari kita tidak akan terlepas daripada membaca ayat-ayat Quran. Sebagaimana pesanan daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman mengatakan bahawa aku setiap hari tidak akan selang daripada hidup aku ini melainkan dengan aku membaca helaian daripada Mushaf Al-Quranul Karim. Tiap-tiap hari dia akan sering membaca ayat Quran sehingga kan mushaf yang ada pada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tu lusuh, tuan-tuan. Allahu akbar. Ini kehebatan yang ada pada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Baik, kita ada panggilan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amnah dari Johor Bahru. Ya, silakan. Saya ingin tanya, Ustaz. Dulu masa saya mengaji, kita menggunakan Quranul Majid. Dan sekarang ni pula Quranul Karim dengan Resam Usmani. Yeah. Saya nak tahu apa bezanya keduanya sekarang. Kita tak gunakan lagi Quranul Majid tu. Tadi Ustaz ya? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini di antara bagaimana kita buat suatu standard, suatu selaras, suatu selaras di mana Al-Quran yang ada pada kita hari ini tulisannya adalah panggil Resam Usmani. Resam Usmani. Maka Resam Usmani ini suatu piawaian yang menunjukkan bahawa tulisan ini sama, dan kita yang peringkat awal dulu dia lebih dikenali sebagai Al-Baghdadi, Al-Muhammadi itu untuk memudahkan kita. Pada peringkat awal dulu kita nak tahu ini ada baris dia untuk memudahkan. Tapi sekarang ni alhamdulillah sudah ada suatu standard piawaian yang khusus. Yang pentingnya ialah bacaan kita itu bacaan yang tepat berdasarkan hukum tajwid dan sebagainya. Baik, berkenaan dengan apa yang saya beritahu tentang berinteraksi dengan Al-Quran, dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tiap kali dia membaca Al-Quran sehingga kan Al-Quran yang ada di tangannya menjadi lusuh. Masya Allah, hebatnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kita Quran yang kita pada ada hari ini, Masya Allah, kita tidak ada. Patutnya setiap orang tu dia kena ada satu mushaf sendiri yang dia walau dalam apa keadaan pun dia akan selalu baca Quran, walaupun satu hari satu muka ke apa. Yang pentingnya ialah kita menjadikan Al-Quran itu dalam diri kita sebagai membudayakan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita bahawa sebaik-baik amalan yang kita kerjakan itu adalah istiqamah. Kita tetap dengan bacaan Al-Quran. Maka Nabi kata apa? Adwamahu wa inqalla. Berterusan kita membaca Quran walaupun sedikit. Oleh kerana itulah saya syorkan, saya cadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekurang-kurangnya paling malaslah kita. Paling kita malas ni, sekurang-kurangnya kita bacalah 10 ayat satu hari, ayat-ayat Al-Quran. 10 ayat satu hari kita baca dan kita tengok terjemahan dia. Masya Allah, kita akan mendapati insya-Allah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita taufik dan hidayahnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
Apa dia kesan? Kesan, implikasi bila mana kita berinteraksi dan kita membudayakan Al-Quran. Yang pertamanya ialah kita akan dapati apa? Kita akan menjadi manusia yang ta'abbudan lillah. Kita akan menjadikan kita akan menjadi seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Al-Quran inilah di antara kitab yang kita dapat pahala apabila kita membacanya. Walaupun kita tidak faham dengan makna dia dengan apa. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Kitab yang lain tak ada pahala. Kan? Tetapi kalau kita baca Al-Quran, Masya Allah, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pahala. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada kita supaya kita senantiasa baca Al-Quran. Dalam surah Al-Muzammil, Allah Ta'ala beritahu, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Artinya kita dituntut supaya membaca Al-Quran. Dalam keadaan apa saja keadaan, kita baca Al-Quran. Baik, kita ada panggilan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kharudin daripada Kedah. Silakan. Muhammad Kharudin daripada Kedah. Ya, silakan. Saya nak ajukan satu soalan. Nabi Muhammad tinggalkan kita, dia tinggal Quran dan hadis. Ya. Tetapi sampai kita sekarang, kita abaikan Al-Quran. Ya Ustaz. Ya, silakan. Apa nama, cuba Ustaz huraikan ayat 44, 45, 47 surah Al-Ma'idah. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang ini masyarakat dengan Al-Quran ini sebagaimana yang Rasulullah SAW menyatakan dalam surah Al-Furqan, di antaranya Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya umat aku menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang dipinggirkan. Dia tak ambil berat, dia tak ambil perhatian kepada Al-Quran. Dia tidak ambil, orang Terengganu kata, dia tak cakna dengan Al-Quran. Maknanya tak ambil berat tentang Al-Quran. Oleh kerana itulah di antara perkara yang menjadi penyebab kepada umat Islam hari ini di sudut ilmu mundur kerana kita tidak mengambil faedah daripada Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Maka ulama mentafsirkan perkataan mahjura ini yang dipinggirkan ialah dengan masuk katanya Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Dia kata apa? Yang pertamanya adalah umat Islam tu tidak membaca Al-Quran. Quran pun tak baca. Bagaimana kita nak beramal dengan Al-Quran? Yang peringkat pertamanya tidak membaca Al-Quran. Yang keduanya tidak memahami Al-Quran. Maknanya dia meminggirkan Quran. Ya, kita hari ini kita rasa bangga kita dapat khatam Al-Quran. Tetapi tuan-tuan kan, peringkat yang keduanya ialah sepatutnya kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Bukan hanya kita membaca, kita nak memahami apa dia isi kandungan. Sebab itu mesej yang Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran itu tak sampai dalam jiwa kita. Kerana apa? Kerana kita baca dalam keadaan kita tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui. Hari ini orang buat surat perjanjian kan, surat perjanjian tulis dalam bahasa Inggeris, dan orang yang menandatangani ini dia tak faham isi kandungan perjanjian. Maka begitulah kita ni, kalau Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab tapi kita tidak cuba untuk memahaminya, kita hanya sign saja kontrak tapi kita tak faham, itu mana kecuaian pada diri kita. Sepatutnya kita cuba sedaya upaya untuk kita memahami. Dan sebab pada memahami, inilah konteks untuk kita beramal dengan Al-Quran Al-Karim dalam kehidupan kita. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan ke mana-mana, insya-Allah kita sambung kembali selepas ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam siri Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah, pagi ini kita membicarakan tajuk berinteraksi dengan Al-Quran.
Baik, soalan yang dikemukakan oleh saudara tadi di antaranya ialah tentang menceritakan tentang surah Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 di mana di akhir ayat ini menceritakan kepada kita wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun dan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita di dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita memahami Al-Quran ini, maka kandungan Al-Quran sama sekali kita tidak boleh mempertikaikan. Kandungan Al-Quran sekali kita tidak boleh nak mempertikaikan. Kita nak syak kepada kandungan Al-Quran tak boleh. Apatah lagi kita nak menyalahi daripada hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkara ini semua telah dinyatakan oleh kepada Bani Yahudi dahulu, Bani Israel dahulu, di mana bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab Taurat kepada mereka, tetapi Bani Israel, yakni kaum Yahudi, dia berpaling daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala kemukakan dalam kitab Taurat. Maka Allah Taala menyifatkan bahawa mereka yang ingkar kepada hukum Allah, mereka yang langgar hukum Allah, mereka yang mempertikaikan kepada hukum Allah Taala ni, maka mereka akan termasuk salah satu daripada 3 golongan. Sama ada mereka ni dikatakan bahawa orang ni orang yang kafir apabila dia menolak apa yang ada di dalam kandungan kitab Taurat. Dan begitu juga kita hari ini, kalau kita menolak hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran, tuan-tuan, wali'auzubillah, kita bimbang, kita akan terjatuh dalam golongan yang kafir ataupun yang zalim ataupun yang fasik. Oleh kerana itulah kita diminta supaya kita ni yakin dengan hukum Allah, kita diminta supaya kita beriman dengan hukum Allah, kita diminta supaya kita ni berasa bangga bila mana kita dapat beramal dengan hukum hakam yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sidang penonton yang dirahmati Allah, apabila kita membaca Al-Quran, di antara perkara yang kedua ialah hasil daripada kita berinteraksi dan kita tarsikhan lil iman. Tarsikh artinya mengukuhkan keimanan seorang Muslim. Bila mana kita baca Al-Quran, Quran ini menyebabkan kita rasa apa? Allah, lagi kukuh iman kita, lagi mantap iman kita. Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka. Iman kita bertambah apabila kita membaca ayat Quran. Baik, kita ada panggilan. Silakan. Baik, di sini ada email, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin memohon pencerahan daripada Ustaz berkenaan bacaan surah ketika solat. Ketika solat, adakah lebih afdal seseorang itu membaca surah yang telah dihafalnya atau lebih afdal untuk beliau membaca surah-surah daripada Al-Quran yang diletakkan di hadapannya, iaitu ayat-ayat yang belum dihafalnya? Baik, terima kasih Puan Habibah daripada Subanjaya. Yang sebagaimana ayat yang baru saya baca tadi, di antaranya Allah Ta'ala beritahu kepada kita ialah faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah kamu apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Maksudnya apa yang apa yang kita telah hafaz. Ayat-ayat yang kita telah hafaz, itu yang lebih afdal. Kenapa? Itu memudahkan kita daripada kita baca Al-Quran yang duduk kat depan kita tu, dan kadang-kadang kita pun tidak bacaan kita kita tidak lancar dengan bacaan kita, maka itu menyusahkan kita. Jadi lebih baik, lebih afdal bacalah apa yang telah kita ingat daripada ayat-ayat Quran itu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, soalan pertama, Al-Quran bukan sahaja tinggi mukjizatnya, malahan ianya sebagai petunjuk untuk manusia seluruh alam, baik yang Islam atau yang bukan Islam. Banyak kajian dan ilmu telah diambil untuk manusia jadikan sebagai panduan, dan tanpa Al-Quran manusia akan hilang punca kehidupan dan tamadunnya sekali. Ya, benar. Ini dia bukan soalan ini menyatakan kepada kita bahawa
suatu kenyataan yang tidak. Al-Quran ini adalah kitab mukjizat yang memberi kepada kita hidayah daripada mana kita baca Al-Quran, insya-Allah kita akan menemui ilmu-ilmunya, kita akan menemui mutiara-mutiara yang cukup indah, yang cukup baik yang ada di dalam Al-Quran. Maka benarlah katanya Profesor Dr. Abdullah Ad-Darras dalamnya An-Naba'ul Azim, dia mengatakan bahawa bila mana seseorang mengkaji Al-Quran, maka dia akan terpantul daripada kajiannya itu mutiara-mutiara yang berlainan di antara satu sama lain. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan. Kerana sumber ilmu kita adalah Al-Quran. Sumber ilmu kita itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu bukan sahaja untuk orang Islam sahaja, tetapi dia juga kepada orang non-Muslim. Kalau mereka mengkaji, meneliti, insya-Allah akan terpantul daripada mereka ni taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ramai daripada mereka yang bukan Islam dan memeluk Islam itu kerana hasil daripada mereka ni mengkaji dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini kehebatannya Allah Taala berikan. Baik, yang kedua, air bersih yang dibacakan isian dengan ayat Al-Quran akan merubah kualiti daripada air yang bersih yang biasa kepada air yang lebih bersih lagi. Kerana aurau, vibrasi bacaan itu ianya akan menjadi penawar apabila diminum. Rasanya juga akan merubah, dan ini telah diakui oleh para saintis Islam sendiri. Ini di antara kenyataan yang benar, di mana kajian telah dibuat. Ini air yang tidak dibaca ayat Quran. Ini air yang dibaca ayat Quran. Ada air yang dibaca, contohnya baca surah Yasin contohnya. Ataupun air ini dibaca keseluruhan 30 juzuk Quran. Maka dibuat kajian, Masya Allah, kehebatan yang ada pada air itu, di segi gelombangnya, di segi rasanya. Ini yang Allah Ta'ala benarlah, yang Allah Ta'ala mengatakan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penawar dan rahmat kepada orang mukmin. Maka inilah di antara air yang dibacakan ayat Quran, Masya Allah, Allah Ta'ala bagi kepadanya apa ni kehebatan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah para malaikat juga membaca kitab suci seperti Al-Quran, Zabur, Taurah atau Injil? Ya, memang betul. Kan kita baca dalam Al-Quran ini 114 surah. Itu salah satunya surah Jin. Surah Jin. Maka dalam surah Jin itu Allah Ta'ala beritahu, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Allah Ta'ala beritahu bahawa dalam surah Jin Allah Ta'ala beritahu bahawa ada sebahagian daripada jin itu yastami'un. Mereka ni mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Mereka mendengar, mereka membaca ayat-ayat Quran sebagaimana kita membaca hari ini. Ini yang dikatakan sebagai malaikat baca ayat Quran. Begitu juga jin juga membaca ayat-ayat Quran. Sebab itu dikatakan bahawa selain manusia, adakah hukum atau perintah dan larangan Allah dan kitab Quran dan kitab lain juga untuk golongan jin? Ya, sudah semestinya. Kerana Quran ini Allah turunkan bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada jin juga. Kulla in ijtama'atil jinn wal ins ala an ya'tu bimisli hadzal Quran la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Sekiranya dan jin untuk mencipta Al-Quran, artinya mereka tidak mampu untuk melakukan. Maka dengan ini mengisyaratkan bahawa apa yang ada dalam Al-Quran ini bukan hanya untuk manusia sahaja, tetapi ianya juga untuk golongan jin. Baik, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan kita. Implikasi kita bila mana kita berinteraksi dan membudayakan Al-Quran ini ialah dia dapat mengukuhkan keimanan seorang Muslim. Yang ketiga, ianya dapat apa? Dapat tazkiyatul lin-nafs, dapat menyucikan jiwa, tazkiyatul lin-nufus, dapat menyucikan jiwa. Quran ini adalah kalam Allah yang suci,
Dan salah satu fungsinya ialah untuk nak membersihkan jiwa, untuk nak menyembuhkan penyakit-penyakit. Kerana penyakit dalaman ini dia tidak boleh berubat dengan doktor, perubatan yang biasa kita dapat. Kan, kalau kita pening kepala, kita boleh pergi berubat dengan doktor, perubatan. Tetapi kalau kita ni, penyakit yang ada dalam jiwa kita ni, Masya Allah, penyakit yang ada dalam jiwa ni, maka rawatannya ialah melalui dengan Al-Quranul Karim. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Yunus, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran, mau'izah, pelajaran, peringatan, nasihat dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, bila mana kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, kita menjadikan Al-Quran itu sebagai budaya hidup kita, insya-Allah jiwa dan hati kita akan tenang, jiwa dan hati kita akan bersih, jiwa dan hati kita ini dapat mengelak daripada penyakit-penyakit amrad, dengki, malas. Ini penyakit-penyakit yang ini insya-Allah kita akan dapat sembuh melalui dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Quran ini. Baik, oleh kerana itulah bila mana kita membaca ayat-ayat Quran, kita menjadikan dia dalam rutin dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, masya-Allah, Allah Taala bagi kepada kita ialah dia dapat apa? Dia dapat taqwiman lil fikri, dapat meluruskan gaya berfikir. Kita dapat meluruskan gaya berfikir kita. Oleh kerana itulah dalam hal ini insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila mana dapat meluruskan gaya berfikir kepada kita, maka kemampuan akal kita ni akan senantiasa didorong oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan wahyu. Kita kembali selepas ini, insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kita bertemu kembali menerusi rancangan Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Di antara baik, kita ada pemanggil. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmah Naam dari Bentung. Ya. Sebagai seorang yang minat membaca Al-Quran, bagaimanakah kalau kita ada Quran kecil kita bawa ke mana-mana pergi? Ya. Untuk menjadi bahan bacaan. Kadang-kadang terlepas pandangan dari berwuduk, yakni batal. Minta pandangan Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran yang kita ada pada hari ini, kita ada Quran yang keseluruhannya ialah ayat Quran dan ada Quran terjemahan. Walaupun kecil mana Quran tu, yang sebaik-baiknya kita gunakan Quran terjemahan. Jadi kalau Quran terjemahan itu, maka pandangan sebahagian ulama mengatakan bahawa kalau kita tidak ada wuduk pun kita boleh menyentuhnya, kita boleh berpegang pegang dengan Al-Quran yang ada terjemahan. Jadi memudahkan kita. Dan sekarang ini ada mashaf Quran terjemahan itu dalam bentuk yang kecil yang memudahkan untuk kita. Itu memudahkan kita. Baik, sambung pembincangan kita berkenaan dengan kesan daripada kita berpegang, implikasi daripada kita berinteraksi dengan Al-Quran, iaitu taqwiman lil fikri, dia dapat meluruskan gaya berfikir. Kerana apa tuan-tuan? Akal kita ni kan, sebab itulah hukum Allah Subhanahu Taala ni dia tidak guna akal. Kenapa? Kerana akal manusia ni dia cetek. Dan akal manusia ni dia berbeza antara lain. Ada orang ni dia anggap bahawa oh ini baik, tapi orang ni kata tak baik kan. Sebab tu, oleh kerana tu, maka Al-Quran itu memimpin kepada akal kita untuk nak menyatakan bahawa kebenaran dia, akal tu hendaklah selari dengan panduan Al-Quranul Karim, barulah yang dikatakan bahawa ini adalah kenyataan dia
Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Isra, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahawa bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi Allah Ta'ala beritahu dengan panduan akal dan juga panduan daripada wahyu, maka menyebabkan manusia ini dia akan berfikir, maka fikiran itu fikiran yang tepat dan bijak. Baik, ini hasil karim. Yang kelimanya, kita akan dapati hasilnya adalah ta'arufan bimanhajillah. Kita akan mengenal manhaj Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini sebagai furqan, pemisah di antara yang baik dengan yang batil, halal dan haram, dosa, pahala, syurga, neraka. Maka Al-Quran ini sebagai Al-Furqan. Dan kita akan berhadapan dengan Ramadan yang akan datang. Dalam sebulan lagi insya-Allah Ramadan akan datang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, Syahrul Ramadan wal Furqan. Baik, kita ada pemanggil. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Masrin Mansur daripada Shah Alam. Ya, silakan puan. Saya nak tanya Ustaz, apa beza bacaan Quran dalam solat dengan di luar solat? Ya. Yang kedua, kenapa Allah membahasakan sebagai kami ya? Banyak kali diulang kami di dalam Al-Quran. Kami. Allah membahasakan zat bagi Allah sebagai kami. Baik. Selendang, Ya. tangan tu lengan nampak sedikit. So macam mana tu Ustaz? Okey, baik. Terima kasih Terima puan. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik ya, bacaan ayat Al-Quran dalam sembahyang, yang pertamanya dia hukum wajib. Kita baca ayat Al-Quran dalam sembahyang hukumnya wajib, iaitu kita baca Fatihah. Dia Fatihah wajib baca Al-Quran. Yang keduanya, selepas baca Fatihah kita baca ayat-ayat yang lain itu, maka itu adalah sunat. Bacaannya jadi sunat. Adapun di luar daripada solat, maka bacaannya semuanya adalah sunat. Sunat kita baca. Jadi bila mana kita nak baca Al-Quran, sebagaimana kita nak baca Al-Quran, kerana apa? Kerana kita nak sentuh, kita nak pegang Al-Quran itu, kitab Al-Quran itu. Jadi terpaksalah kita nak baca Quran dalam keadaan kita menyentuh mushaf itu, menyentuh Al-Quran, maka kita kena berwuduk terlebih dahulu. Kalau kita baca ayat yang luar daripada sembahyang, yang kita tidak menyentuh dia, maka tidak perlu pada wuduk. Ini ayat-ayat Quran yang kita dah hafal. Kita duk baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Contohnya, itu tak perlu berwuduk kerana kita dah hafal dengan apa. Yang perlu wuduk ni adalah apabila kita menyentuh mushaf itu. Kami. Kenapa katanya li ta'zim? Kerana Allah Ta'ala nak memuliakan diri dia, maka dia menggunakan perkataan kami. Kami maknanya untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk nak menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu. Baik, insya-Allah kita sambung lagi berkenaan dengan ta'arufan bimanhajillah. Bila mana kita hasil daripada kita berinteraksi, kita memudayakan Al-Quran ini, ialah dia akan menjadikan kita ni mengenal manhaj Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana dalam bulan Ramadan, kita nak menghampiri Ramadan sebulan lagi insya-Allah, kita berdoa kepada Allah
wasallam bila mana berada di bulan Rejab, dan kita sekarang ni dah akhir dah bulan Rejab. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berilah keberkatan pada bulan Rejab dan bulan Sya'ban, dan panjangkanlah umur untuk bertemu dengan Ramadan. Maka dalam bulan Ramadan, maka di sinilah Allah Ta'ala beritahu Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Baik, kita ada pemanggil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Umar bin Abdul Majid daripada Pekan Tahan ya. Ya, silakan. Saya nak tanya Ustaz ya. Seperti kita semua sedia maklum, Al-Quran merasa was-was ataupun merasa ragu-ragu dengan isi kandungannya. Malahan kadang-kadang kita lihat antara ulama dan umarah juga tidak ada keserasian dalam isi kandungan Al-Quran ini Ustaz. Jadi saya mohon penjelasan daripada Ustaz pada pagi ini. Itu saja Ustaz. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini di antara sifat-sifat manusia yang ingkar pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu, yakni Al-Quran, la raiba fihi, maksudnya tuan-tuan, apabila kita ada keraguan di dalam hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak termasuk daripada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ialah mereka yang tidak mempertikaikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin dengan halal haram yang Allah Taala beritahu. Dia yakin dengan dosa pahala yang Allah Taala terangkan di dalam Al-Quran. Dia yakin dengan syurga dan neraka yang Allah Taala ceritakan di dalam Al-Quran. Maka oleh kerana itulah di antara sifat kita yang menentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya ialah berpunca daripada kita rasa syak, kita rasa ragu-ragu dengan kandungan Al-Quran. Walhal bagi orang mukmin, bagi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu salah satunya ialah kita wajib beriman dengan Al-Quran secara sepenuhnya. Baik. Dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah Taala turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Tujuan apa? Hudal linnas, ialah untuk memberi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembeza antara yang hak dengan yang batil. Maka di dalam bulan Ramadan, kalau kita dapati tuan-tuan, Masya Allah, manusia ni dalam bulan Ramadan berlumba-lumba baca. Dia duk rasa bahawa Quran ini turunnya pada tahun ini. Kenapa? Bulan Ramadan tahun ni dia nak baca Quran. Masya Allah. Walhal Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan 1400 tahun dahulu tuan-tuan. Bukannya hari ini, bukan 2012 tahun ini. Dia tu dah lama dah. Tetapi kita ni kita menjadikan Al-Quran itu sebagai suatu perkara yang kita katakan bahawa dia bermusim. Ini silap. Kita tidak boleh jadikan Al-Quran itu bermusim. Hendaklah kita senantiasa menjadikan dia sebagai rutin dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kita bertemu kembali insya-Allah tuan-tuan sepanjang 3 hari 3 pagi berkenaan dengan soalan bila mana kita membaca Al-Quran, maka hendaklah kita menutup aurat. Kerana sebaik-baiknya ialah kita menutup aurat. Sebagaimana ini sebagai suatu penghormatan kepada Al-Quran. Sebagai penghormatan kepada Al-Quran. Kita solat, kita menutup aurat. Dalam solat kita menutup aurat, luar solat kita menutup aurat. Dalam begitu juga penghormatan kepada Al-Quran, bila mana kita baca Al-Quran, sebaik-baiknya lah kita membaca dalam keadaan kita menutup aurat kita dan menghadap ke arah kiblat. Ini di antara adab-adab kita bersama dengan Al-Quranul Karim.
Sidang penonton yang dirahmati Allah, bila mana kita menceritakan bahawa Allah, mak Islam pada hari ini, bulan Ramadan, tiap-tiap hari mereka akan membaca Al-Quran. Mereka akan memenuhkan masa mereka ni pagi dan petang untuk membaca Al-Quran. Ini kehebatan yang ada dalam di bulan Ramadan. Kita pakat-pakat duk baca Quran. Maka di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita, sebenarnya kita boleh melakukan. Kenapa kita tunggu bulan Ramadan sahaja untuk kita baca Al-Quran? Walhal bulan-bulan yang lain kita juga perlu baca Quran. Ulama-ulama, bagaimana ulama dengan Al-Quran? Diceritakan bahawa bila mana dalam Ramadan, Abu Bakar Ash-Shibli akan meningkatkan ketekunan ibadahnya. Dan ia berkata, inilah bulan yang diagungkan oleh Allah, maka aku mesti menjadi orang yang paling pertama mengagungkannya. Jadi oleh kerana bulan Ramadan ni, pakat-pakat duk tunggu untuk meningkatkan amal ibadahnya. Silakan. Ada pemandu. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Muhammad Amin Osman dari Kota Baru. Silakan. Saya Muhammad Amin Osman dari Kota Baru. Berjemaah dengan seorang imam lah. Jadi imam tu dia baca Fatihah, tapi dia tak mula dengan baca Bismillah. Apa hukum dia Ustaz? Baik. Ya, terima kasih pemanggil. Berkenaan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah tapi tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini khilaf di antara mazhab lah. Bagi kita, contohnya kalau kita pergi solat di Masjidil Haram kan, jadi kita memang tak dengar pun imam baca Bismillahirrahmanirrahim, maka itu tidak menjadi kesalahan. Kita boleh jadi makmum kepada baik. Berkenaan dengan bagaimana ulama dahulu bila mana tiba dalam bulan Ramadan. Contohnya, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Masya Allah, Imam Syafi'i, imam kita semua ni. Bagaimana diceritakan oleh Rabi' bin Sulaiman. Mengatakan bahawa Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Masya Allah. Pada bulan yang lain sebanyak 30 kali. Bulan yang lain dia khatam Quran 30 kali. Bulan Ramadan 60 kali ditingkatkan lagi. Jadi kita ni tuan-tuan kan, kita bulan lain tak baca langsung, itu jadi masalahnya. Patutnya bulan yang lain pun kita sudah baca. Setiap hari bacalah tuan-tuan 10 ayat, 100 ayat. Kalau 100 ayat satu hari tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan tidak akan termasuk daripada golongan orang yang ghuflah, orang yang lalai. Maka begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, Nabi ni dia sendiri bertasmi'. Tadarus. Orang panggil hari ni tadarus. Nabi sendiri bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Tiap-tiap Ramadan, Nabi khatam Al-Quran dengan Jibril sekali. Dalam bulan Ramadan. Khatam satu kali. Dan di akhir bulan Ramadan, pada tahun terakhir sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menunjukkan bahawa Al-Quran ini, masya-Allah, kita kena baca, kita kena
beramal dengannya dalam kehidupan kita, barulah kita dapat manfaat. Sebab itulah tuan-tuan, bila mana kita membaca Al-Quran, kita akan kita dapat ilmu. Mana kita mengkaji Al-Quran, maka di situlah kita akan mendapat kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sepanjang kita berbincang berkenaan dengan berinteraksi dengan Al-Quran, jadi mudah-mudahan kita semua dapat manfaat. Yang kedua ialah kita cuba untuk nak memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, dan yang ketiganya ialah untuk kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran, halal, haram, dosa, pahala yang Allah Ta'ala nyatakan kepada kita. Mudah-mudahan bila mana kita dapat menjadikan Al-Quran itu sebagai budaya hidup kita, insya-Allah selamat hidup kita dunia dan hari akhirat, dan kita semua akan mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana inilah maqasid Al-Quran. Tujuan yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita Al-Quran adalah untuk memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan malah kita akhiri dengan kita berdoa, Rabbana wal walidaina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salihin wa ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minal mukhlasin wa ja'alna min warzuqna ittiba'ah wa arina batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.